Mahal ke murah? Kalau saya cakap mi kari tulang yang akak ni bawa RM15 je semangkuk. Penuh membumbung satu mangkuk tu. Kuah dia pun pekat. Macam-macam radan ada dekat dalam tu. Ini antara kedai yang legend juga dekat Sungai Udang. Kedai dia bawah pokok je. Murah harga makanan dekat sini. Lontong darat tulang ni pun RM12 je sepinggan. Yang tulang tu pula bukan biasa-biasa tapi rendang tulang tau. Bihun soto daging ni pun RM10 je. Ingat biasa-biasa je. Sekali suap sedap juga. Dekat sini menu-menu yang saya tunjuk tu tadi bukan untuk sarapan je tau. Tapi kau boleh order sampai 3 petang. Bukan itu je, dekat sini pun ada juga nasi campur dengan lauk untuk makan tengah hari. Masa saya datang 11.30 pagi ni pun dah start ramai dah yang datang makan. Nak air kelapa fresh pun ada. Yang mana ada kelapangan, tak tahu nak makan dekat mana, bolehlah singgah makan dekat sini. InsyaAllah tak mengecewakan. Nama kedai dia Kedai Atas Bukit dekat Sungai Udang. Tak jauh pun dari Kem Rela Sungai Udang. Save dan share video ni. Dan jangan lupa follow Lepak Melaka untuk video seterusnya. Bye.